Kenapa kau belajar course tu? Kenapa kau tak belajar course ni? Kenapa kau macam tu? Kenapa kau macam... Kita hari ni terlalu banyak komplain pasal orang. Orang tu kerja kat mana? Orang tu belajar course apa? Apa orang tu buat? Komplain macam mana? Macam ni. Kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau tak buat macam ni? Kenapa kau kerja kat situ? Kenapa kau tak kerja kat sini? Kenapa kau belajar course tu? Kenapa kau tak belajar course ni? Kenapa kau macam tu? Kenapa kau macam... Hey, kenapa ni? Relax lah. Itu kan pilihan dia. Kita semua kan ada pilihan. Selagi pilihan yang kita buat tu tak melanggar hukum agama dan undang-undang negara, biarlah dia buat. Kan? Tak salah pun. Lainlah kalau sekadar bagi nasihat, sekadar bagi pandangan, itu tak apalah. Janganlah kita push dia suruh ikut cara kita, kan? Buat macam mana kita nak. Tak bolehlah macam tu. Dia pun ada hidup dia, kita pun ada hidup kita. Jangan maksa orang. Apa-apa yang jadi dekat dalam hidup dia dan hidup kita, itu adalah tanggungjawab dia dan tanggungjawab kita atas pilihan yang kita buat dan atas pilihan yang dia buat. Okay? So tak payah pening-pening. Biar dia nak buat apa, biar dia buat. Okay? Kita ada life kita sendiri, dia pun ada life dia sendiri. Dan tak perlu paksa-paksa orang.